Ramai orang dah jatuh cinta dengan dia kerana apa? Bestnya dia, bila kita pakai tengah duk sapu tu, kulit kita dah terus glowing. Selain daripada tu, bangun pagi kulit kita jadi lembut dan lembap. Pasal apa? Dia kalau you all tengok ni, dia punya padu tu memang Tuhan je yang tahu. Pasal tu, you all kena dapatkan produk ni. Dia bahan semula jadi, dia ada gelusan dan paling penting dia bantu untuk melembapkan kulit kita supaya proses untuk pudarkan jelagat melasma dan kulit kusam tu senang jalan. Pasal apa? You all kena faham satu benda. Untuk buang jelagat melasma dan kulit kusam, dia tak buang lah, dia pudarkan dulu. Oh ya, jerawat tak, jelagat tak boleh hilang. Cek dia start dengan pudar lah. Hang faham tak? Kalau terus hilang, hang lapah muka. Hang faham tak? Habis semua hang nak pangkah. So kalau nak buang, nak pudarkan dia, you all kena make sure that kulit you all cukup meledak dengan moisturizer. Baru dia ada proses untuk pisahkan. Jangan pisahkan jelagat dengan muka hang kalau hang tak cukup moisturizer. So kalau you all yang ada masalah jelagat melasma dan kulit kusam, you all tengok sis ni pun dia suka kerana apa? Bila you all pakai the first kali, you all akan notice masa sapu tu kulit you all akan lembab, glowing. Alamak, bangun pagi belah petik ke kulit aku ni. So kalau you all tak percaya, dapatkan di beg kuning sekarang untuk kulit yang lebih cantik. Assalamualaikum.